Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nur Nazita, selaku pengacara anda pada hari ini. Pada hari ini, 31 Mac 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim telah mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 5 bagi tahun 2025. Tanpa meninggalkan masa, mari sama-sama kita saksikan. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah dunia dan berhasil beliau bersama yang hadis ini merupakan satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan kepada murid-murid yang telah menunjukkan lagi berbagai pengalaman yang memberikan Arina binti Suhaimi. Nur Alisha Erika binti Abdullah. Sudah selesai majlis graduasi tingkatan 5 pada hari ini. Oleh itu, kini tibalah masa yang amat mendebarkan bagi semua pelajar tingkatan 5 bagi tahun 2025. Tanpa meninggalkan masa, mari kita teruskan dengan pengumuman keputusan SPM bagi tahun 2025. Jom. Keputusan yang baru. Okey, next untuk semakan semula peperiksaan Perempuan Sultan Ibrahim, Puan Hadiah Halizah binti Ibrahim lulusan Seratus Ibadah dengan TV 1.8. Assalamualaikum, nama saya Nur Khaja Zakria binti Zikanain. Saya merupakan pelajar SPM 2025 yang berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang. Tips saya untuk memperoleh keputusan cemerlang ialah jangan tinggal solat, always fokus dalam kelas and jangan derhaka kat cikgu. Itu je, thank you. Kini kita bersama dengan salah seorang pelajar SPM bagi tahun 2025. Audi Adriana. Soalan saya, apakah perasaan awak memperoleh keputusan yang cemerlang pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kehadrat ilahi atas keputusan yang diperoleh. Sangat berterima kasih kepada cikgu-cikgu yang banyak mengajar saya, ibu bapa yang tak pernah penat untuk mendorong atas semangat sepanjang perjalanan SPM saya dan juga rakan-rakan yang sentiasa memberi tunjuk ajar tanpa henti. Kepada batch 09, good luck and all the best. Saja daripada kami. Sekian, terima kasih.
Dengan itu, berakhir sudah pengajian kita pada hari ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pelajar-pelajar SPM Tingkatan 5 bagi tahun 2025. Kepada batch 09, jadikanlah keputusan hari ini sebagai satu pembakar semangat untuk sama-sama berjuang dalam menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.